Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Jadi di antara asalnya datang daripada Nabi Adam alaihi salam, dan di antara asalnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita nampaklah dua-dua kemuliaan tersebut. Dan sebahagian ahli ilmu dia lebih menjaga kedua-dua ini, dan dia mengatakan dua-dua ni kena jaga, dia kata. Dua-dua ni penting. Dua-dua ni penting. Nasab ayah atuk anyang pun penting. Nasab guru daripada guru pun penting. Katanya. Tapi ada yang berpendapat nasab guru lebih penting daripada nasab mak ayah. Ada macam tu. Membesarkan guru itu lebih lagi aula daripada membesarkan mak ayah. Tapi di situ jadi fitnah. Jadi fitnah kepada orang yang tak faham, jadi tahmah dan sebagainya. Orang yang tak faham dia akan jadi tahmah. Kenapa pula di belakang mak ayah? Kenapa dia terlampau menyanjung guru dia? Jadi tahmah kepada orang. Kenapa ayah tak dipeduli guru dia? Jadi tahmah kepada orang. Bahkan kalau kita tengok sejarah para ulama, kita boleh baca mereka lebih berapat kepada guru daripada mak ayah. Boleh tengoklah para ulama dahulu. Mak ayah dia muliakan, tapi lebih jiwa dia lebih rapat kepada guru dia. Kenapa? Dengan kefahaman yang sahih. Kenapa? Sebab guru ini akan membuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah mungkin bawa kepada makan minum, cerita makan, cerita minum, cerita tanah, cerita ni. Sekiranya mak ayah itu tidak membawa anak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cerita makan minum, cerita makan minum, water, duit dan sebagainya. Tapi tidak dinamakan guru murabbi kalau bercerita tentang perkara yang lain. Itu bukan murabbi namanya. Tidak adalah seorang murabbi kecuali bercerita tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Allah, tentang Rasulullah. Dia mengajak kita untuk supaya sedar hati kita tentang Allah, sedar hati kita tentang Rasulullah. Itu namanya guru.